muhak weniko. Ibu tu watai si diam selesai dari mulai sembahyang jas sampai dia doa 1 jam. Dia dengan bongkong. Dia ibu motor mesti. Kau ibu. Adalah hajat. Itu. Habis tak ibu yang gebuk. Dia jangan 3 kali pasal dia memang jatuh itu. Maka yang terjadi di dalam sembahyang tu asal-asalan. Kalau pada orang itu dia apa ni terjadi. Agak mutanya malaikat itu mana malaikat inilah akibat. Jadi sembahyang yang dipuja oleh Rasulullah SAW 1000 rakaat itu adalah sembahyang baik, sembahyang yang diterima. Jadi pahalanya 1 kali duduk sejauh jatuh di dalam majlis taklimnya hidup pahala 1000 rakaat. Waktu duduk menyalur diajak dari jam 9 sampai jam 11. Hanya 2 jam. So, kumung semayang 2 jam terlebih rakaat. Hanya dia dahulu. Hanya dia dahulu. Tapi itu pahalanya. Kemudian yang kedua, di dalam semayang le pandangan. Nah, nanti kadang kena maju, kadang kita itu. Tapi dalam duit berukok dia. Pada anda hati itu kan janda dah. Yang fikir, kau pun dah fikir dalam tu peti, tanya jangan jalan tu. Ada awak ni. Yang ada tu jalan tu peti, dia fikir, yang itu aku buat. Aku dah fikir dah. Dia nak ada fikir dia baca tu. Lebih-lebih tanya yang tak menanjak Tuhan. Yang pertama bayangan urut water Tuhan. Ada bayangan water nak itu tanya orang-orang. Mamanya kata punya kewata itu bawanya ku yang harus dipersiapkan. Nata bohil, kalian bertanya Mbak Nana. Andai kata Allah Ta'ala dukute yang ngok dunia man-mandu. Ku persiapan. Ai jawab tak pergi juga kapal beraya. Turun dan tubuh ku nak menunjuk. Contoh sembah tu. Ya kau habis tempat punya tu. Apa kapal terduduk mahu habis kan hau kata jauh. Hai mati mampu cerita. Sogot trik mati terang, trik mati hanadra. Maksudnya trik mati terang, duduk juga mu pikiran dia yang dalam kapal yang pada Nabi pun. Baca itu dia, baca Nabi pun, baca itu dia. Gantau Nabi pun tak mati. Mampu cerita menyanyian ayat akan terjadi. Persiapan untuk sebalik ini. Menghadap Allahnya pun persiapan yang perlu. Karena mati kan pasti. Maka persiapan untuk matinya itu yang kami dah. Maka lagi kan dah tanya kita majlis. Kemudian yang kedua, majlis taklimnya kewajiban. Dia kata kewajiban Rasul itu pegang. Diperintah untuk berilmu ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tuntutan ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Dari ubid sampai mati. Artinya ilmu agamanya terbagi 2. Ada kala dia itu ilmu fardu ain dan ada kala dia ilmu fardu kifayah. Yang wajib dituntut oleh semua individu bermanfaat adalah fardu ain. Sedangkan fardu kifayah itu dituntut oleh hanya seseorang. Macam ukuran fardu ain. Ukuran fardu ain dia harus bisa sah satu ibadah. Bisa sah satu ibadah. Patiban sahnya satu ibadah